Jom Jamal sikit. Hari ni Kak Jamal nak bawa korang dekat satu kedai baru yang ada dekat Kelang ni, iaitu Butter and Milk Cafe. Betul, kedai ni baru 2 minggu beroperasi tau. Walaupun nama dia Butter and Milk, tapi dia ada jual macam-macam jenis makanan. Ya, makanan panas, siakap, tom yum, semua ada. Antara menu signature dekat sini adalah buttermilk, nestem dan juga satu egg. So korang boleh dah try. Yang ni Kak Jamal tengah makan fettuccine satu egg. Korang tengoklah udang dia besar-besar. Lepas tu makan panas-panas, memang sedap lah. Rasa satu egg tu tak terlalu kuat dan balance lah dia punya lemak-lemak tu. Lepas tu Kak Jamal try ayam buttermilk. Untuk ayam buttermilk dia kuahnya pekat, and then portion dia pun banyak. Not bad lah. Lepas tu Kak Jamal pun jamak udang satu egg bersama dengan nasi putih. Untuk udang dia besar-besar, lepas tu rasa dia fresh. Lepas tu kena pula dengan kuah satu egg tu memang ngam. Yang ni favourite adik Jamal, sotong nestem. Untuk sotong dia lembut, tak liat. Lepas tu cukup lah rasa manis-manis dan lemak-lemak dari nestem tu kan. Kenalah makan dengan nasi. Lepas tu yang ni nasi goreng kampung, lamb grill. Untuk nasi goreng kampung dia memang pedas tu, memang rasa kampung lah. Lepas tu untuk lamb grill dia rasa pelapan yang cukup. Kena pula dengan kuah black pepper tu memang lagi mantap. Untuk seafood aglio olio dia adalah resepi daripada owner sendiri, so ada kelainan sikit dekat situ. Chicken grill dia pula memang juicy, lembut dan penuh perapan. Ada sedikit rasa smoky-smoky macam tu. Lagi sedap bila cicah dengan sos dan makan dengan side dish. Antara minuman yang paling Kak Jamal suka adalah boba milk tea dan juga ais latte blueberry. Okay, untuk boba milk tea dia ni rasa manis berkrim, pekat, and then ditambah pula dengan kenyal-kenyal boba tu memang perfect. And then Kak Jamal suka ais latte blueberry ni sebab dia rasa unik lah. Korang pernah ke jumpa ais latte blueberry? So rasa gabungan kopi dengan blueberry tu memang segar and unik. So korang cepat-cepat serbu Butter and Milk Cafe sekarang sebab adik dah Kak Jamal approve.